Ada suami yang tak sedar atau tak nak berterus terang dia sebenarnya ada STD. That's impossible. There must be some mistake. The tests are conclusive, I'm sorry. Bukan semua orang ada simptom yang jelas. Sebab tu STD ni banyak pasangan di luar sana terlepas pandang. Tolong bagi perhatian yang khusus untuk 3 tanda ni. Setiap kali nak kencing ataupun buang air kecil akan rasa sakit. Pada bahagian kemaluan akan nampak kesan-kesan ruam ataupun rasa gatal. Kebiasaannya pada bahagian kemaluan akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan, bau hanyir ataupun bau busuk. Ada juga kes di mana si suami tak nak melakukan hubungan intim bersama isteri. Kadang-kadang sifat suami tiba-tiba lebih defensif bila topik kesihatan dibangkitkan. Kita dah lama kahwin. Takkan awak tak percayakan saya? Masalah terbesar dia pula, pasangan dia ataupun isteri dia langsung tak diberitahu. Tapi saya tak sakit. Tak gatal. Tak keluar apa-apa. STD boleh berjangkit walaupun pasangan yang setia. Kesian dekat isteri. Terdedah dengan jangkitan yang berbahaya walaupun tidak melakukan apa-apa kesalahan. Kesihatan rumah tangga perlukan kejujuran. STD bukan soal siapa salah, siapa curang, tapi soal tanggungjawab kita terhadap pasangan. Jika masih ada keraguan, hanya satu sahaja yang dapat menyelamatkan. Buat saringan, buat ujian. Cek awal, lindungi pasangan. Jadi, selama ni saya hidup dengan benda ni tanpa tahu. Wan bukan seorang. Ramai wanita hanya tahu bila dah terlambat.